đồ là một trong những phố thị trường. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf, hashtag Forever Lone Ranger. Terima kasih kerana terus setia mengikuti saya di YouTube ini. Seperti biasa, tekanlah butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, hari ini adalah hari penuh yang terakhir saya di Itali. Hari penuh yang terakhir kembali saya di Eropah ini. Jadi, untuk mengakhirinya, eloklah saya meneru ke bandar Venice pula. Walaupun saya menginap di bahagian pinggirnya dan tidak di pusat kota bersejarah itu. Hari inilah harinya. Jadi, untuk agenda hari ini, saya akan mengikuti lawatan berpandu. Lawatan berjalan-jalan, walking tour pada sebelah pagi, dan sebelah petangnya pula naik gondola. Itu adalah pengangkutan ikonik di Venice ini. Saya mengambil keputusan untuk mengikuti aktiviti sebegini sebab saya merasakan lebih selamat berbanding saya melilau di Venice tu seorang diri, kan. Bukan apa, takut ada yang menghampiri dan cuba mengambil kesempatan, kan. Jadi elok saya berada dalam kumpulan lautan berpandu, dan kita tengoklah apa yang ada di Venice tu. Baiklah, kini saya dah berada di dalam kawasan utama Venice ini. Belum ramai orang sebab pelancong belum lagi tiba. Ada lebih kurang 50,000 penduduk di dalam kawasan utama Venice ini yang terletak di atas Lagoon Venice, di mana perairannya terus mengalir ke Laut Mediterranean. Penduduknya tinggal di dalam gugusan hampir 120 buah pulau yang dihubungkan dengan hampir 440 buah jambatan melalui kira-kira 150 buah terusan. And a second thing I want to tell you that I'm a self-employed licensed tour guide, so this is my full-time job.
Baiklah, saya kini berada di Piazza San Marco, kawasan paling ikonik di Bandara Venice ini. Dan kebetulan pula ketika saya berada di sini berlangsungnya Carnevale di Venezia, iaitu satu acara tahunan yang berlangsung pada setiap bulan Januari atau Februari. Dan tema untuk tahun ini adalah Olympus, sempena meraihkan Sukaran Olimpik musim sejuk di Itali. Dan inilah kerajaan di mana orang ramai akan memakai kostum dan memakai topi muka sebagai salah satu cara untuk mereka menghiburkan diri. Baiklah, selepas melalui hari yang begitu menarik di Bandara Venice, saya sudahi dengan makan malam di restoran yang sama. Saya pesan pizza tempoh hari dan juga kemarin. Diakhiri dengan tiramisu, sejenis makanan Itali juga yang amat popular, amat sedap. Memang saya akan merindui makanan Itali lah, sebab memang sedap. Tak pasti jika saya pernah nyatakan sebelum ni, tapi kita perlu akui sebagai orang Malaysia, makanan Malaysia memang paling sedap di dunia. Tapi bagi saya secara peribadi, saya ada rasa hormat kepada warga Itali yang amat menjunjung dan betul-betul menjaga warisan makanan mereka yang menjadi simbol dan juga identiti utama makanan barat sebenarnya. Cuba kita bayangkan, pizza, spaghetti, itu semua makanan Itali yang kita kenal sebagai makanan barat terlebih dahulu kan. Jadi menikmati pizza, spaghetti, carbonara tadi, tiramisu, memang itu adalah antara yang akan saya rindui lah bila balik Malaysia nanti. Sebab takkan dapat yang betul-betul asli Itali macam di sini kan. Tapi tak apalah, mungkin kalau ada rezeki insyaAllah saya akan datang lagi ke Itali
Kalau tidak ke Venice, mungkin ke bandar lain pula. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Bertanduk pula. Sekian saja dari saya. Terima kasih kerana mengikuti saya di YouTube ini. Abang Mika Syakir dan review. Seperti biasa, salam mesra dari Venezia Mestre. Daripada saya Syafiq Ashraf, #Forever No Ranger.